Firman Allah, innal insana khuliqa halu'a. Bahawasanya manusia itu dijadikan kelakuannya serba salah. Tuhan sebut dalam Quran, tuan. Siapa engineer yang buat manusia, tuan-tuan? Siapa engineer yang buat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lebih tahu tentang hal manusia. Dia buat kita. Anak kita pun kita kenal. Kita ibu bapa, kita kenal anak kita. Ada anak 5 orang, kita tiap-tiap seorang anak ni kita tahu. Dia ni lagu mana, dia ni lagu mana, dia ni lagu mana. Hak abang lagu mana, hak kakak lagu mana, hak adik lagu mana. Kita kenal. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Tuhan, dia yang mencipta kita. Dia tahu kita ni, baik buruk kita, kekuatan, kelemahan kita, semua dia tahu. Dan dia bagi tahu pula dekat kita, supaya kita lebih tahu lagi. Maka dalam ayat 19 surah Al-Ma'arij, Tuhan kata, innal insana khuliqa halu'a. Bahawasanya manusia dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan dia serba salah, ataupun keluh kesah, ataupun sentiasa tak puas hati.